Merah masak daging belengas. Let's go. Okay, so after daging korang dah siap, korang kena masukkan kunyit dan juga garam. Okay, and then gaul sampai dia sebati. So, kalau kering sangat, korang tambah je air macam ni tau. And then kita gaul. And then masukkan minyak masak. Okay, lepas tu kita nak menumis. Korang masukkan bawang putih dan juga bawang besar. Okay, and then kita kacau macam tu. Lepas tu, kita masukkan sos tiram. Yang ni boleh agak-agak. Janganlah letak sikit je korang. Lepas tu masukkan sos tomato dan juga sos cili. Okey, yang ni yang paling penting, korang masukkan caramel masakan untuk lagi sedap. Tapi sikit je tau. And then kita masukkan kicap manis. And then kita kacau. Kalau tak cukup, tambah je lagi. Kicap kena banyak baru lagi sedap. And then kita letakkan serbuk perasa. And then korang masukkan bawang Holland, masukkan bawang pula dah, masukkan lada, masukkan carrot. And then kacau. Dah siap daging korang belengas cara Aira. Selamat mencuba.